Ni buat luggage kenapa? Tolong I perlukan you. I pregnant. Mak ayah you dah tahu dah? Paris, I dah tak mengaku I anak diorang. Kita ni kena nikah. Setuju? Then, how about your study? Yang tu tak apa, I boleh tanggung SEM I. Yang penting anak tu. Dan yang paling penting, you kena taubat nasuha. Aku nikahkan dikau dengan Nur Aminah binti Ahmad Daud dengan mas kahwin RM50 tunai. Aku terima nikahnya Nur Aminah binti Ahmad Daud dengan mas kahwinnya RM50 tunai. Walaupun aku terpaksa korbankan masa depan pendidikan aku nanti. Tapi, atas dasar tanggungjawab kerana dosa aku sendiri, aku sanggup buat. Assalamualaikum. Wow, so this is your... Yup. Tapi rumah ni dah lama tinggal lah sejak parents saya meninggal. Tapi saya rasa masih boleh dihuni, kukuh lagi ni. Kan? Tak apa, Alhamdulillah. Nanti ni kalau ubah sikit-sikit, lawalah balik. Tu, dapur kat sana. Jom tengok, rasa dinding dia dah berlumut dah tu. Dan bila saya kenang balik peristiwa tu, saya nampak di sebalik setiap ujian yang Allah bagi tu, ada diselitkan sekali kebahagiaan. Amin. Yo, I ada benda nak tanya you. Tanya? One day, you agak-agak kita boleh bagi tak? I mean, you tak menyesal ke buat semua benda ni? Nak menyesal kenapa? Nanti kita ada anak kan? Nanti anak tu jadi penyeri hidup kita lah. Kan? Even dengan perempuan jalang macam I. Apa cakap macam tu? Tak baik lah. Benda yang dah lepas tu jangan kita kenang. Biarlah orang nak cakap anak kita ni anak tak sah taraf ke, anak luar nikah sekalipun. Tapi kita dah cuba yang terbaik kan untuk ubah diri kita. Allah pandang tu je. Thank you, sayang. Tak payah nangis. Tak, sekarang ni you yang nangis tau, bukan I tau. Mana ada sabuk ni. Tak ada. Tengok, nampak tak air mata you tu? Yang saya selalu lupa. Saya selalu lupa wujudnya rahmat Allah tu, Doktor. You nanti husband I balik macam mana? Alhamdulillah, bukan tak apa. Awal ni balik. Bro, relax bro. Perempuan ni memang dah jalang, selamanya jalang. Kau relax. Kau buat ni, Sian. Aku buat apa? Engkau tu yang bodoh. Engkau cepat sangat cair dengan perempuan jalang ni. Kau tahu tak? Perempuan jalang akan selamanya jalang. Tapi ni bini aku lah, sial. Peduli apa, sial? Kau yang rampas dia daripada aku, ha? Kau tak fikir dengan benda tu? Bodoh! You bagi surat tu kat dia. Kau baca surat tu puas-puas. Anak dalam perut ni bukan anak you. Ma, kau relax lah, Ma. Kau
Kau nak marah aku sedap dengan dia kenapa? Dia ni ex aku. Aku dah rasa pun seluruh tubuh dia. Yang kau nak menggelupur sangat tiba-tiba marah aku beromen dengan dia kenapa? Kau bongok. Bodoh. Kau kena tahu tau. Kau rampas dia dari aku. Dan kau kena tahu beludu aku lagi laju daripada beludu kau. Belah kau pergi mampus lah kau. Kecoh lah. Ingatlah Cik Amar, sebesar mana pun masalah kita dalam dunia ni, insya-Allah segala jawapan ada dalam ni.